level berapa? 41. Bapak tinggi. Tekan loceng dulu. Dia memang tak ada kunci ya. Lawa 2 unit dia. Begitu. Jadi aku bawa kasut tu dalam beg aku ni. Sabar je. Aku bawa kasut untuk esok. Hi, welcome back to my channel. So now kita dah sampai dekat kita punya staycation. Ada juga lah, ada tulis. Macam ni kita mahu. Shower screen ni macam tu ke? Pun balik tadi. Aku dah letak kasut aku. Ada slipper. Ni aku bawa extra je kasut ni. Sebab aku tak tahu aku nak pakai ni ke nak pakai ni esok. Tapi rasa aku pakai ni. Lepas tu kita masuk je kat sini. Kita ada kita punya study room. Aku rasa memang aku takkan lepak pun sini. Nak buat apa? Tak ada benda pun. So kita tutup je lah pintu ni. So ni dia punya living hall dia. Menarik. Buka sikit. Wah. View dia macam biasa je. Okey je. Hall light. Hall light. Oh, tengok lampu di situ. Ni dining light. So ni aku tak tahu. So lepas tu kita masuk kita punya bilik. Lepas tu kita ada cermin kat sini. Dan kita ada kita punya wardrobe sini. Lepas tu kita ada mesin basuh kat sini. Lepas tu kita ada bilik air kat sini. Tu je lah. Dah lah aku nak kemas dulu. Sekejap, aku pelik. Kenapa tak ada kipas Lepas tu okey ni aircon. Dia tak ada kipas weh. Tengok. Mana? Dekat luar pun tak ada kipas. Aduh, memang aircon je lah 100% ni. Aku ingatkan makanan lah tadi. By the way, aku nak cakap. Dia tunjuk dekat aku kena keluar cash. Kena letak deposit 200 cash rumah ni. Aku ni korang tahulah aku ni tak ada duit. Bukan tak ada duit, I mean tak ada cash. Lepas tu aku pergilah. Aku macam dah cuak kan nak cik. Alamak mana aku nak cari ATM tu. Lepas tu sampai je dekat lobby tadi aku tanyalah. Dia ATM tak sini. Lepas tu cakap ada. Lepas tu aku pun okey lah, pergi lah. Sebab aku tak adalah tanya orang tu nak kena deposit ke. Sebab aku kan tiba time tu lah dia cakap nak deposit. Aku dah kelang kabut. So macam aku prepare dulu kan. Sebab aku pun tak ada cash. Lepas tu aku withdraw lah. Aku withdraw lah 300. Sebab dekat situ dia tunjuk dia nak 200 untuk deposit. Lepas tu aku withdraw, aku tengok dia bagi RM10. Kau tahu tak? Dia dah bagi RM10. Lepas tu tak minta pun deposit. Tu aku pelik. Kalau Airbnb, sebab aku duduk Airbnb, aku tak duduk hotel. Sebab hotel mahal, maybe murah sikit. And then ni pun dekat dengan Aziata. Aku stress. Sekarang ni aku ada RM300 cash. Dah lah RM10, RM10. Kalau RM50 sekeping tu tak apa. Ini RM10. Dah aku nak kena cari balik CDM, nak kena masukkan balik duit aku. Ayah. Weh, menarik tu. Kalau rumah aku macam ni kan, menarik tu. So, oi cik. Kan aku buat podcast lah. So, ya, lepas ni aku nak keluar je. Lagi cari makan. And then aku nak beli solution. Lepas tu kita balik. Aku tak tahulah aku nak lepak member aku ke tak malam ni. Tapi member aku kat Wangsa. Kalau nak keluar, aku ni dekat Shah Alam tau, Bukit Jalil tau. Nak pergi ke KL tu, malasnya aku. Dah lah hari ni Jumaat, malam Sabtu.
Weekend lagi. Actually aku bawa baju sikit je. Sebab aku just bawa baju untuk nak tidur malam ni. And then untuk esok. Lepas tu esok malam tidur pakai baju yang tidur malam ni. Lepas tu hari Ahad aku dah balik. Tapi hari Ahad aku tak sure aku nak terus balik ke atau aku nak lepak. Tapi aku tak ada baju. So nantilah kita fikir-fikir kan. Sebab aku kerja sebenarnya hari Ahad tu. Kalau tak aku kena ambil MC lah. Ni kita punya baju untuk esok. Lepas tu kita ada baju tidur. Lepas tu seluar. Actually kan seluar, aku tak tahu tau esok aku nak pakai seluar mana satu. Sama ada aku nak pakai seluar ni ataupun aku pakai seluar ni. Seluar ni dia macam sweatpants. Ni seluar Uniqlo. Seluar sweatpants. And then pocket dia pun ok. Sebab kalau yang ni seluar yang aku pergi konsert tahun lepas tu. Ni seluar perempuan. So seluar ni aku tak suka poket dia je. Poket dia terlalu kecil. So aku masuk barang aku, masuk phone, dia macam dia akan terkeluar. Even aku masuk aku punya phone yang lama ni, dia akan nampak juga. So kalau aku masuk poket belakang pun sama lah. Masuk poket belakang pun tak full. Tapi yang best ni, dia kena dengan outfit aku esok baju tadi tu. Tapi aku tak tahulah aku nak pakai seluar ni ke atau seluar ni. Sama-sama lah kita nantikan esok. And then aku punya shorts untuk tidur. Dah lah, aku nak kemas. Lepas tu aku nak keluar balik lagi. Aku nak makan, aku lapar gila sekarang ni. Jumpalah dekat mall kang. Kat mall kang aku sambung buat vlog sebab aku nak pergi satu tempat yang agak menarik. Bye. Nak tahu tempat apa? Let's go. Tadang. So ni lah dia tempat yang aku nak pergi tu, Cosmic Creation. So ni kedai Underlita punya. Ni kira another shop dia dekat Pavilion Bukit Jalil. So macam korang nampak kedai dia tak besar pun, dia kecil je. And masuk-masuk je terus nampak macam-macam kit yang ada. So macam dekat depan ni kita ada Gundam 6 series HG. Lepas tu sini kita ada RG. So sini semua line up RG punya Gundam lah, RG kits. So korang nampak kat situ display dia. Dan kat atas ni awal-awal RG Akatsuki. Lepas tu kat sini ada RG semualah. RG Akatsuki dia dekat sini bagi aku kira mahal, 312. Sebab aku beli masa tu dalam 280 kot. Yang ni RG Sazabi. RG Sazabi dia pun untuk kedai ni 170. Bagi aku kira mahal lah. Sebab kat kedai yang lain aku boleh dapat 100.5 ke bawah macam tu. So sini ada selection SHF. Lepas tu ada figures yang lain. So sini figures semua. And then sini ada Gundam lagi. And dia banyak SG je lah. So sini ada IBO series. And sini adalah Build Divers punya series. Lepas tu sini kita ada FRS. And then sini ada IBO lagi. Lepas tu sini ada G-Quax punya Gundam series. Dan sini kita ada Seed series. Kita ada Mighty Side Freedom. Sini Wish from Mercury punya series. And then dekat sini kira MG punya side lah. So ni adalah MG Proto Wing apa benda tak. Yang ni adalah MG XN Riser. Aku tak ada nak beli Gundam pun datang kedai ni. Aku just saja nak visit kedai ni sebab kedai ni baru buka kan. Tak adalah baru sangat. So aku saja nak cuci mata je. Aku tak ada nak beli Gundam pun sebab aku sekarang dalam hiatus untuk beli Gundam. Maximum baru kita beli. So sini selection MG yang lain, MPG juga. So display kat sini ni MG semualah. Aku tengok tu lawas je. Ni MG X Unicorn. Idaman tu. Lawa-lawa.